Denda ni tahu tak? Denda apa ni? Denda tahu. Tahu. Cerita apa yang denda yang akan kena ke depan ni? Kita ada tindakan yang kita panggil macam khidmat masyarakat lah kita panggil. Okay. Yang pertama kita fokus dekat mungkin pencucian di tandas awam, medan selera, lepas tu pasar milikan majlis. Itu adalah market. Denda-denda yang kita akan buat. Maksudnya saya difahamkan 6 jam 12 jam dalam tempoh 6 bulan. Kira mahkamah nanti akan contohlah kacau sikit, tambah point. Mamu Cik Wajib pergi mamu. Kalau ni ikut dalam kita punya pindahan akta ni sama juga dengan SIB Corp. Mahkamah boleh jatuhkan hukum selama 12 jam. 12 jam untuk khidmat masyarakat ni dia kena buat. Lepas tu dalam tempoh 6 bulan dia kena selesai. Jadi ada pula hukuman tu Cik Syafiq. Katalah dia dah dapat hukuman tu, dia kata dia kena dia dapati salah, dia kena sabit dah kesalahan, dia jatuh hukum. Dia tak buat, dia kata tegak lah. Dia tak buat, ada pula penalti lagi. Ada pula hukuman, mahkamah akan bagi lagi atas dia. Sebab dia tak buat khidmat masyarakat. 2 kali dah. 2 kali kena double. Maksudnya bukan kalau kita tengok kalau saman rokok ni kena saman, pergi bayar, habis lah kesihatan je lah. Yang ni sampai ke mahkamah je lah. Maksudnya perintah tu bukannya dikeluarkan oleh PBT ataupun SIB Corp lah. Diarahkan oleh mahkamah. Dia sebab kita akan mengeluarkan kertas siasatan dan mahkamah yang akan memerintah hukuman. Sebab dalam aspek perintah khidmat masyarakat ni, dia juga akan melibatkan dari segi fizikal ataupun kemampuan seorang tu lah. Bukan kata fizikal tapi dari segi kewangan mental lah. Juga jadi bila kata dia kena denda tu, mahkamah akan tengok dan akan nilai dululah dari segi kemampuan dari segi kewangan dia membayar denda tu apa, sebab dan juga kemampuan dia menjalankan perintah khidmat masyarakat. Sebab kadang-kadang ada kemungkinan yang kita tangkap ni mungkin dia OKU ataupun dia tidak berkemampuan dari segi material atau kewangan. So denda dia ada maksimum lah, tidak melebihi RM2,000. Lepas tu khidmat masyarakat tadi 12 jam. Jadi mungkin daripada 12 jam tu bila mahkamah tengok dia mungkin ketidakmampuan dia tu mungkin bagi dalam tempoh mungkin 4 jam saja. Itu ada maksimum lah. So dia akan tengok atas budi bicara lah. Mahkamah. Dan mahkamah jugalah akan menetapkan kalau kata macam tadi kanak-kanak ataupun di bawah umur 18 tahun tu, kanak-kanak mahkamah jugalah yang akan decide benda tu lah.